Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang asas garis lurus. Dalam kehidupan kita seharian, biasa kalau kita naik Grab. Okey, contoh, tambang Grab dia kata RM3. Asas dia RM3, tambahkan RM2 setiap kilometer. Jadi kalau kita nak pergi 3 kilometer, okey, 3 kilometer, jadi setiap kilometer tu tambahkan RM2. Maka asalnya RM3. Jadi kita ada 3 kilometer. Jadi kita ada 3 kali RM2 yang kita kena tambah. Contoh Jadi kat sini kita tulis jaraknya katalah kosong. Okey. Kosong maknanya asas Asas kita tak buat apa-apa, kita cuma masuk dalam Grab, terus tambang dah jadi RM3. Okey. Kemudian kita pergi 1 kilometer. Grab tu bergerak 1 kilometer. Maka tambang kita dah jadi 2 tambah dengan 3. RM2 setiap 1 kilometer. Kemudian tambah dengan yang asas ni tadi, RM3 ni. Kita punya tambang ketika 1 kilometer tadi adalah RM5. Kemudian Grab jalan lagi 2 kilometer pula. Jadi dah 1 kilometer naik kan daripada yang asal. Jadi kita tambah RM2 kepada RM5 tadi. Okey, yang sebelum. Jadi 2 tambah 5 sama dengan RM7 dah. Okey. Kemudian naik lagi 3 kilometer. Naik 1 kilometer lagi daripada 2 kilometer tadi. Jadi dah 3 kilometer. Jadi daripada 2 kilometer tadi adalah RM7. Kemudian kita naik 1 lagi kilometer, maka tambah RM2 lagi. Jadi RM2 tambah RM7, kita dapat RM9. Ketika 3 kilometer Grab dah jalan, kita kena bayar RM9. Jadi daripada sini, okey, kita lihat kenaikannya sama, kenaikannya tetap, iaitu RM2 setiap 1 kilometer. Tapi dia ada tambang asas. Okey, jadi daripada sini kita lihat, okey, kalau kita letak jarak ni di paksi X dan tambang ni di paksi Y, kita nak plotkan dia dalam satu satah kartesan, iaitu kita ada paksi X dan juga paksi Y. Jadi kita letak, okey, contoh dalam graf ini, okey, kita ada paksi X dan juga paksi Y. Contoh, kita ada graf. Sini adalah paksi X, okey, dan atasnya adalah paksi Y. Okey. Koordinat bagi paksi ini adalah kalau kita nak plotkan titiknya, kita kena buatkan koordinat dia dulu. Jadi jarak adalah paksi X, Y adalah paksi Y adalah tambangnya. Jadi kita letak X dahulu kosong, kemudian kita letak Y. Okey, 0, 3. Ini nama koordinat. Kemudian 1, 5. Okey, kita ambil 1 ini dan juga 5 ini. Okey. Kemudian 2 dan juga 7. Ini dan juga ini 7. Kemudian 3 dan juga 9. Okey. Yang sebelah ini adalah paksi X, yang ini adalah paksi Y. Jadi kita lihat dalam graf kita. Okey. Paksi X ini, sini tengah-tengah ni adalah kosong. Jadi untuk kosong, dia punya di paksi Y adalah 3. Okey, paksi Y adalah 3. Jadi kita plot macam tu. Kemudian kat paksi X1, okey, paksi Y-nya adalah 5. Jadi kita letak sini 5. Okey, paksi Y-nya adalah 5. Kemudian paksi X adalah 2. Paksi Y-nya adalah 7. Paksi Y-nya adalah 7. Letak sini. Paksi Y. Kemudian paksi X3, paksi Y adalah 9. Okey, sini 9. Macam tu Jadi, kita boleh sambungkan titik-titik ini. Okey, sambung titik ini. Dan lihat ia adalah satu garis lurus. Satu garis lurus. Okey, satu garis lurus di atas graf. Okay, jadi sekarang ni kita dah tahu, oh ini sebenarnya garis lurus. Jadi apa yang kita nak tahu sekarang ni? Kita dah tahu koordinat,
kita kena tahu juga kecerunan. Apa dia kecerunan? Kecerunan adalah perubahan, kadar perubahan pada paksi Y bahagi paksi kadar perubahan pada paksi X. Bahagi pada kadar perubahan pada paksi X. Ini kadar perubahan paksi Y daripada sini titik ini ke titik ini. Dan kadar perubahan pada paksi X di sini. Jadi kita lihat kecerunan kita panggil sebagai M, iaitu slope, adalah kadar perubahan pada paksi Y bahagi kadar perubahan pada paksi X. Jadi perubahan dia daripada titik 9, ni untuk paksi Y, titik 9 pergi ke 3. 9 pergi ke titik apa tu? 3 ke 5. 5. 5. Jadi 9 tolak 5. Kemudian paksi X kadar perubahannya apa? Daripada 3 ke 1. 3 ke 1 kita tolakkan. 3 tolak 1 sebab kita nak kadar perubahan. Jadi 9 tolak 5 kita dapat 4. 3 tolak 1 kita dapat 2. Jadi kita mudahkan 4 bahagi 2, 2 bahagi 2, 1. Jadi yang tinggal adalah 2. Jadi kecerunan dia adalah 2. 2 apa? Positif 2. Positif 2 maksudnya kecerunan positif dia menaik seperti ini. Kemudian kita lihat apa dia pintasan X dan apa dia pintasan Y. Pintasan X adalah ketika Y sama dengan 0 dan pintasan Y adalah ketika X sama dengan 0. Jadi ketika pintasan X. Ketika pintasan X, Y sama dengan 0. Mana Y sama dengan 0? Di sini. Di sini adalah Y sama dengan 0. Di mana graf tadi, graf yang garis lurus ini, memintas. Mesti di kawasan ini. Ini namanya pintasan X. Pintasan Y adalah ketika X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 di sini juga, tapi kita lihat pada Y, pada paksi Y. Sebab namanya adalah pintasan dy. Pintasan dy. Dy adalah paksi Y. Jadi mana pintasannya? Garis lurus yang memintas pada titik 3. Ketika Y sama dengan 0 adalah pintasan Y. Jadi pintasan Y adalah 3. Kita kata 3. Pintasan Y adalah 3. Jadi sekarang ni kita nak buat satu persamaan garis lurus. Apa dia persamaan garis lurus? Persamaannya adalah Y sama dengan MX tambah C. Apa dia Y? Y adalah pemboleh ubah. X juga adalah pemboleh ubahnya yang berkait dengan Y tadi. Kemudian M adalah kecerunan. M adalah kecerunan. C adalah pintasan pada Y. Kita dapat tadi pintasan pada Y adalah 3 kan? Jadi sekarang ni kita nak letakkan apa yang kita dah ada pada persamaan garis lurus. Kita nak bina satu persamaan garis lurus bagi garis lurus kita ni. Jadi kita ikut sahaja formula ini. Jadi Y sama dengan M berapa? Tadi kita dah dapat M adalah 2. Jadi kita tulis 2 dekat sini. Kemudian X tambah C. C adalah pintasan Y. Jadi pintasan Y kita dah dapat 3. Jadi kita tulis sahaja 3 dekat sini. Jadi persamaan garis lurus kita adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih.